Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam baik. Nama saya Siti Hazira Ariel dari kelas 3 dan hari ini saya akan membentangkan tentang laporan saya, laporan saya ke Pusat Pemulihan dalam Komuniti ataupun singkatannya dipanggil PPDK. Tugasan ini bertujuan untuk menyiapkan pentadbiran keputusan 3 ikut khusus PPDK 1124 hidup berkualiti bagi murid berkeperluan khas dengan bimbingan pensyarah kami iaitu Puan Hajah Nurani binti Cewek. Next. Laporan ini telah dijalankan di Pusat Pemulihan dalam Komuniti Insani yang terletak di Kampung Raja, daerah Macang, Kelantan pada tarikh 15 Mac 2020 dan jam 9.30 hingga 11.30. Terdapat beberapa perkara utama yang saya akan bentangkan di dalam laporan ini. Jadi antaranya adalah ini iaitu carta organisasi PPDK tersebut, PPDK Insani. Jadi ini adalah yang nama-nama yang terlibat dalam pengurusan PPDK Insani. Iaitu penasihat PPDK Jajahan Macang iaitu Encik Ruzaidi bin Cik So, Penyelaras PPDK Jajahan Macang Puan Nuriza Syafina binti Abdul Muni, pengerusi Puan Norman binti Muhammad Nur, naib pengerusi Muhammad Razali bin Mahdi, Setiausaha PPDK Puan Suraini binti Belmat, penolong Setiausaha Cik Nur Amira binti Rosli, Bendahara PPDK Encik Puan Azlan binti Ibrahim, penolong bendahara PPDK Puan Fah Miriam binti Said Asok, dan seterusnya adalah ahli jawatan kuasa PPDK. Jawatan kuasa PPDK ini biasanya akan datang bila terdapatnya program dijalankan di PPDK tersebut. Jadi mereka ini bertugas sebagai untuk melancarkan dan bilang program itu supaya program itu berkesan dan efektif. Antaranya adalah Puan Nuriza binti Idris. Di sana saya telah bertemu dan menemukan penyedia PPDK Insani iaitu Cik Nur Amira binti Rosli bersama dua petugasnya iaitu Puan Nuriyatin binti Ahmad dan juga Puan Raja Siti Hidayah binti Raja Ahmad. Jadi ini menjadikan tenaga pengajar yang berada di pusat pemilihan komuniti tersebut adalah 3 orang, termasuk 1 penyedia dan 2 orang petugas. Jadi bilangan pelatih yang berada di pusat adalah 15 orang. Namun di tim juga ada yang murid daripada rumah. Bukan mereka tidak datang ke pusat atas sebab tertentu. Terdapat 4 orang iaitu yang mengalami secara berpasi. Jadi inilah sedikit sejarah pertumbuhan PPDK Insani. Jadi PPDK Insani Kampung Raja ini bertujuan ataupun adalah satu perancang dalam pembangunan komuniti untuk memulihkan bagi memberi penyamaan kedua dan serta integrasi sosial untuk bagi golongan yang kurang upaya. Contohnya seperti yang saya nyatakan tadi, cerebral palsy. Yang lain juga adalah sindrom, masalah pembelajaran, ADHD, cacat akal ataupun lain-lain. PPDK Insani Kampung Raja ini juga ditubuhkan menerusi usaha sama dengan golongan orang hidup, keluarga mereka dan juga bentuk perkembangan yang saling bekerjasama bagi menjayakan pembangunan PPDK. Bukan setakat itu saja, PPDK ini juga bekerjasama dengan perkhidmatan-perkhidmatan lain seperti bahagian kesihatan, pelajaran, vokasional dan kebajikan dengan tujuan yang sama iaitu ke arah pemulihan iklim dari segi pengurusan diri, pengembangan minda dan pelbagai lagi pembangunan tertentu. Jadi PPDK Insani Kampung Raja ini ditubuhkan pada 20 Mei 2005 di Kampung Raja, Tani, Macang dan dihadiri oleh Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah, Wakil Pegawai Kesihatan Daerah, Wakil Pegawai Pelajaran Daerah serta
penduduk kampus setempat bagi menjalankan pembangunan ini. Next. Jadi ini adalah antara objektif jawatan. Jadi antaranya adalah untuk memahami lebih fungsi dan peranan PDK dalam menyokong perkembangan kanak-kanak perkebunan. Yang kedua adalah untuk pengenalan pasti kemudahan serta perkhidmatan yang disediakan kepada kanak-kanak berkeperluan khas PDK tersebut. Yang ketiga adalah untuk menilai tahap kesesuaian kemudahan dan persekitaran pembelajaran yang disediakan di PDK tersebut. Yang keempat adalah untuk meningkatkan pemahaman lebih lagi tentang kepentingan sokongan komuniti dan juga peranan ibu bapa dalam pendidikan kanak-kanak berkebutuhan khas. Jadi, ini adalah antara kemudahan yang disediakan. Disebabkan PDK itu akan terletak di pedalaman di kampung juga. Jadi banyak kemudahan sebenarnya yang tak dapat disediakan. Tapi apa kemudahan asas yang umum setiap PDK ada, PDK ini pun ada juga. Macam kemudahan yang disediakan di PDK sana ini adalah antaranya adalah kelas latihan di rumah. Di mana mereka ni bukan sekadar ada kelas di pusat sahaja. Petugas ni juga datang ke rumah bagi membantu murid-murid yang tak dapat bergerak, maksudnya tidak mampu pergi ke pusat sebab kekurangan mereka. Jadi biasanya kalau kelas di rumah tu kita akan letakkan untuk visitor. Macam contohnya untuk bahagian latihan motor, kemahiran harian ataupun aktiviti fizikal di rumah pelatih PDK tersebut. Yang kedua adalah sudah tentulah di setiap PDK wajib ada bilik pembelajaran. Jadi bilik pembelajaran ni untuk sesi pembelajaran lah, tak kisahlah sama ada bahasa Melayu ke ataupun matematik ataupun kemahiran lain ataupun aktiviti tugasan yang secara berkelompok. Jadi sama dengan kanak-kanak lain, pelatih ataupun kanak-kanak berkeperluan khas di PDK ini juga menerima pendidikan yang sama rata dengan kanak-kanak kita yang lain. Walaupun mereka ada kekurangan, tapi itu bukan penghalang bagi mereka untuk menuntut ilmu sama seperti orang lain. Jadi terusnya PDK tersebut juga terdapat ruang santai. Jadi ruang santai ini untuk beri masa rehat selepas pembelajaran ataupun terapi dijalankan. Ini untuk kurangkanlah murid itu jadi tantrum lepas belajar dia, ataupun dia jadi stres. Jadi biasanya ruang santai ini akan sediakan persekitaran yang tenang, di mana ada bantal, ada benda yang lembut-lembut macam karpet, lampu yang warna lembut ataupun mainan sensori supaya mereka tu fokus semula bila dah masuk pembelajaran semestinya. Yang keempat adalah ruang aktiviti ataupun ruang rekreasi. Biasanya ni adalah untuk aktiviti fizikal lah, yang digunakan untuk senam ringan, koordinasi perkasa dan permainan yang berasa terkotak-kotak. Yang kelima adalah alat permainan rapi. Walaupun kemudahan dia tak banyak, tapi adalah sedikit sebanyak juga permainan yang disediakan oleh murid-murid itu. Contohnya permainan fizikal dan kognitif yang mampu mereka sediakan adalah dari puzzle ataupun blok minyak air. Jadi alat permainan terapi ini sesuai untuk aktiviti terapi dalam bentuk terapi pekerjaan, sensori ataupun yang memerlukan pembelajaran berstruktur. Jadi ini adalah fungsi dan kepentingan kemudahan yang tadi disediakan. Disebabkan fungsi dan kepentingan ini hampir sama, jadi saya gabungkan dengan seterusnya. Jadi
antaranya adalah untuk bantu kanak-kanak itu berdikari dan mengurus diri sendiri. Bila latih ni ataupun kadang-kadang berperan hasil balik, mereka boleh urus diri sendiri dengan lebih baik ataupun tanpa bantuan ibu bapa dah. Bila mereka belajar di PDK, lalu mereka juga akan pandai sendiri. Jadi benda ni dapat kurangkan beban ibu bapa. Yang kedua adalah meningkatkan diri mereka apabila mereka berjaya melakukan sesuatu aktiviti. Yang ketiga adalah untuk sokong perkembangan menurut dari segi fizikal, sosial dan emosi. Perkara ini kita boleh lihat apabila penyediaan kemudahan tadi seperti ruang santai tadi membantu mereka urus emosi mereka belajar. Dari segi sosial pun kita boleh lihat integrasi sosial bila murid itu bekerja berkumpulan untuk semasa belajar. Dari segi fizikal, penyediaan ruang rekreasilah akan membantu kembangkan lagi mereka punya perkembangan. Macam contoh bila mereka selalu buat aktiviti fizikal ni macam koordinasi tangan halus, bahagian muka halus, macam gunting, jadi ataupun mewarna. Jadi mereka tu takkan anggota badan mereka tu tak terlaku. Yang keempat adalah pembangunan integrasi individu dalam komuniti ataupun keluarga. Jadi sini sebenarnya PPDK ni dia banyak program yang melibatkan komuniti. Jadi apabila komuniti terlibat juga secara tidak langsung, murid itu boleh belajar untuk berkomunikasi ataupun terbuka fikiran untuk berkawan dengan orang lain selain daripada PPDK. Yang kelima adalah memberi sokongan kepada keluarga ataupun menjaga dalam perkembangan anak. Jadi tidak semua anggota keluarga ataupun penjaga ini tahu cara-cara untuk urus kanak-kanak seperti ini. Jadi dengan ada PDK ni lah, mereka tahu sedikit cara urus anak mereka. Seterusnya, jadi ini adalah penilaian jawatan saya ke PDK Insan tersebut. Jadi kemudahan yang disediakan di PDK tersebut sudah mencukupi dan bersesuaian dengan jenis murid yang berdaftar di PDK tersebut. Tapi tidak merangkumi kemudahan yang sedia ada itu, tidak merangkumi semua ketidakupayaan. Sewaktu saya datang tu, saya dapati ada dua jenis ketidakupayaan yang berada di situ. Antaranya adalah sindrom Down dengan intelektual. Bila saya perhatikan, memang kemudahan yang sedia ada tu memang dah memenuhi lah keperluan utama mereka. Tapi untuk macam yang mana ada masalah fizikal ataupun lain-lain, kemudahan tu dikira masih tidak cukup. Jadi kemudahan ni pentinglah bagi sokong perkembangan mereka itu secara 100%. Yang kedua, apa yang saya boleh perhatikan, tenaga pengajar di sana sangat aktif dan sangat menunjukkan sikap perhatian semasa murid-murid belajar. Mereka bimbing mereka secara individu dan juga secara profesional. Sekaligus benda ni, perkara ini boleh bantu kadang-kadang berkebutuhan khas tu memenuhi keperluan khusus mereka dengan lebih bersaing. Walaupun di sana terdapat 3 orang pengajar, jadi disebabkan belajarnya agak sikit, jadi tiada masalah kekurangan staf di PPDK tersebut. Yang ketiga adalah dari segi kesekian pembelajaran. Mereka adalah sudah cukup selesa, selamat dan mesra. Sebab terdapat kemudahan itu adalah kemudahan yang mesra ini. Jadi perkara ini dapat menyokong proses pembelajaran mereka tanpa tekanan, walaupun sebenarnya banyak fasiliti yang lebih baik tak dapat disediakan.
Yang keempat adalah terdapat sokongan yang baik daripada ibu bapa dan ibu bapa dan komuniti di sini. Dan mewujudkan kerjasama dalam memastikan perkembangan PPDK dapat dipantau dan diteruskan di bawah pusat. Setahu saya, apabila terdapat program apa-apa saja program, memang komuniti dengan ibu bapa ni akan terlibat secara aktif. Sebelum ni kita ada beberapa program, iaitu program baru, program Education dan Keluarga Istimewa, dan Kementerian Islami dan program Kebakaran dan Keselamatan Bangunan yang diadakan sebelum menjelangnya bulan Ramadan tahun 2019. Jadi mereka sangatlah beri kerjasama yang baik. Setiap kali ada program tu, mereka akan datang. Di sinilah terdapatnya bantuan daripada AJK untuk pastikan program itu menjadi berkesan. Seterusnya, ini disebabkan rakaman video yang saya cuba sediakan tidak dapat disediakan dengan baik. Jadi sebab terdapat masalah audio di mana suara kurang jelas, jadi saya akan sampaikanlah dengan lebih teliti apa ringkasan ataupun pendapatan yang saya dapat daripada sesi pembuat tersebut. Jadi soalan pertama yang saya tanya adalah apakah perkhidmatan sokongan yang disediakan PPDK tersebut. Jadi perkhidmatan sama dengan PPDK yang lain, perkhidmatan sokongan di PPDK Islami juga melibatkan fisioterapi cara kerja dan juga pemantauan daripada doktor untuk bantu tingkatkan lagi pergerakan pelatih ini untuk elakkan kekerakuan dan berkebadan. Baik, pihak PPDK ini juga perlu membantu ibu bapa memohon bantuan zakat ataupun apa-apa yang berkaitan daripada kerajaan sendiri ataupun kerajaan negeri. Sebab tidak semua ibu bapa ni berpengetahuan luas. Jadi kita sebagai komuniti kenalah bantu mereka untuk membantu mereka. Dan soalan kedua yang saya tanya adalah program apa yang dijalankan di PPDK Islami tersebut. Jadi program yang dijalankan PPDK tersebut adalah termasuklah latihan kebakaran yang saya sebutkan tadi. Terdapat juga pemeriksaan PPDK yang cek pas dan lain-lain. Dan kedua, dan kemudian untuk latih pengurusan diri latih itu serta diri bersama ibu bapa, guru dan ejen. Dan itu saja. PPDK Islami juga melakukan program yang program dengan menjemput dengan PPDK macam PPDK macam ni adalah PPDK yang berdekat dengan mereka untuk berkolaborasi sama ada untuk tingkatkan maklum dengan program ataupun untuk jalankan program itu bersama-sama dengan latihan PPDK macam ni untuk menggalakkan integrasi sosial antara murid untuk berkualitas sekolah. Soalan yang ketiga adalah apa kepentingan program dan pertimbangan sokongan yang disediakan di situ. Jadi antaranya adalah untuk meningkatkan perkembangan kreatif termasuk dari segi aspek fizikal, sosial dan juga mental. Contohnya, mereka telah mencuba faham seperti angiografি dan doktor untuk beri pendahan pada ibu bapa tentang terapi yang boleh dijalankan di rumah. Selain itu, mereka juga memberi pendahan pada topik sosial value pada ibu bapa dan pelatih untuk meningkatkan lagi kesedaran mereka dan juga pengetahuan mereka mengenai seksual dan pendidikan seksual. Seterusnya, soalan keempat yang ditanya adalah berapakah umur di pelatih ataupun pelatih berkualitas di PPDK. Jadi hak umur maksimal pelatih di PPDK adalah sekitar 39 tahun. Tapi bergantung juga kepada kesesuaian individu dan tahap upaya mereka untuk terus mengikuti program. Soalan yang kelima adalah cara membezakan murid itu sesuai berada di PPDK
ataupun PPKI. Jadi murid PPKI ini biasanya mempunyai tahap pengurusan yang lebih baik dan mempunyai biasanya kebanyakan mereka ini mempunyai masalah pembelajaran. Tapi data PPDK ini kebanyakannya masih perlukan bantuan dalam mengurus diri mereka. Biasanya pelatih yang PPDK ini dia dari kecil tu dia suka nak buat mampu bantuan orang. Soalan yang keenam adalah apakah bantuan ataupun terapi untuk pelatih PPDK yang pernah dilakukan. Jadi pelatih PPDK ini menerima terapi seperti psikoterapi dan cara kerja dengan hospital kerajaan. Mereka juga mendapat bantuan seperti melalui kursi model yang dibuat melalui kerajaan sendiri. Seterusnya, soalan yang ketujuh adalah di manakah penempatan kerja selepas pelatihan ataupun kanak-kanak keperluan lintas ini tamat PPDK. Jadi selepas tamat PPDK, biasanya pelatih yang berpotensi mempunyai peluang pekerjaan ini akan mendapat kerja dengan sempurna pemantauan daripada coach. Jadi coach ni lah akan pastikan pelatih itu betul-betul lakukan tugas mereka ataupun kerja mereka. Tapi peluang pekerjaan mereka ni bergantung kepada musim ataupun jenis kerja yang tersedia. Di PPDK Insani ini sebut memang mendapatkan peluang pekerjaan sebab di kawasan tersebut tak ada industri yang membangun, jadi tak dapat nak bantu pelatih ini untuk dapat pekerjaan. Soalan yang ke-8 yang ditanya adalah apakah kesamaan program PPDK dengan sekolah. Sebenarnya program PPDK dengan sekolah ini hampir sama. Apa yang sekolah jalankan PPDK itu lakukan, tapi dengan cara yang lain lah. Maksudnya macam mengikut keperluan murid. Macam contohnya aktiviti mereka atau pertandingan antara PPDK lah. Mereka pernah menjemput PPDK lain seperti PPDK Temangan bagi program sekolah ini pada tahun lepas. Mereka juga pernah hantar wakil ke USN bagi Singapura dalam peta dan berlari mewakili PPDK Insani tersebut. Soalan ke-9 yang ditanya adalah apakah cadangan ataupun irisan tambahan yang diperlukan di PPDK sebenarnya. Jadi ini adalah jawapan penerbit tersebut. Pendapat beliau antaranya adalah memperluaskan peluang penempatan pekerjaan bagi golongan orang PME dan kerajaan berbantu untuk meningkatkan kepercayaan majikan untuk update golongan PME untuk bekerja bersama. Dan yang kedua adalah untuk supaya proses pemohonan peralatan ini dipermudahkan, kerana biasanya proses untuk memohon sebarang peralatan ini sangatlah dan ambil masa lama. Sehingga kan ada seorang ibu bapa tu dia terpaksa beli sendiri sebab dia menunggu bertahun yang boleh dapatkan peralatan itu, tapi prosesnya dia tak macam start nak jalan. Jadi mendapat jalan. Yang ketiga adalah untuk mewujudkan dana khas ataupun pos pengurusan peralatan. Kerana banyak peralatan sedia ada sudah lama dalam dan banyak bergantung kepada semua ibu bapa. Jadi di sini mewujudkan dana khas ini untuk bantulah untuk kembangkan lagi peralatan ini. Ini adalah gambar saya bersama tugas dan pelatih di PPDK Insani. Jadi ini adalah sesi pembuat bersama penyedia PPDK. Assalamualaikum. Saya sekarang sebelum itu saya nak sudah bertemu di PPDK Insani. Sebelum saya bertanya kepada Puan, boleh saya tahu nama apa nama? Ini kami ya ada
saya dia lah ini lagi untuk saya juga ini hampir di sini ada berapa ramai tugas, ada berapa ramai di sini ada seorang pemuda, saya juga dua orang petugas, jadi untuk cikgu kita kami ada 3 orang. Untuk pelatih kami ada 5 orang. Pelatih ini pusat sekali. Sebenarnya PDK ni ada 2, pelatih pusat dan pelatih di rumah. Tapi yang tahun ni kami hanya ambil pelatih di pusat saja. Pelatih di rumah tak ada. Jadi saya dapat topik yang saya dapat adalah perkhidmatan sokongan. Jadi saya tak tahu apakah perkhidmatan sokongan yang biasanya disediakan PDK bagi murid umum. Maksudnya Perkhidmatan sokongan. perkhidmatan sokongan Macam ada ada terapi sendiri. terapi itu kami bukan fisio tapi bukan expert doktor fisio bukan macam expert ini kita macam ni saya ada saya ajaran saya ada biasanya tu pada kalau mula kami buat ada yang sendiri dia kena kalau kita dia sudah kami buat buat siap malam kira kita sudah tak masih bagi kan baby kalau juga sana tu kita sudah tak balik ada apa akan kena akan kita saya ada bantuan daripada Terima kasih. yang nak bagi Biasanya saya tanya program yang dijalankan PPDK benar. Jadi biasanya di PPDK Insani ni apa yang program pernah dijalankan di sini? Okey, maksudnya pada program yang terbaru kami buat latihan pakaian, kami ikut program buat demo pelajaran, buat inspection, ceklah semuanya. Yang kedua kami ada buat camp itu. Juga 71 itu ada buat camp di house camp, di pilihan itu kita aktiviti pada untuk uji pisang tradisional pisang cari lokal dari situ itu pasar itu halus sebenarnya itu dalam kali itu program bengkel untuk bapor yang cikgu sekali EJP kalau saya sebut EJP ini maknanya kan NGO ada pengurusi ada pengurusi bisa sebenarnya EJP kita ada kalau sebut EJP itu maksudnya itu lah NGO kan ada organisasi juga. Kalau kasih EJP kita kata-kata organisasi awal-awal lah ada EJP itu lah maksudnya untuk program itu untuk semua PDP kat dia macam kat bahasanya ada 4 PDP yang semuanya kat bentuk untuk tu dia pelatih dia lah program terakhir yang terbaru tahun ni. Jadi kamu rasa apakah kepentingan sebuah program ataupun perkhidmatan sokongan ini pada MPK sebenarnya? Memang saya menceritakan untuk program ni. Jadi saya harapkan dalam pembekalan kali ini dapatlah menerapkan secara baik peranan PDK bukan setakat pada diri saya tapi kepada orang lain. Diharapkan kerjasama antara komuniti dan lembaga terus berkembang dengan lebih baik supaya lebih banyak lagi program
yang boleh dijalankan PPDK untuk bangun dalam pertuturan hasil. Jadi, saya Siti Hazira Atia mengundurkan diri. Sekian, terima kasih.